Kalau korang nak cari setup bottom drift ataupun bottom elektrik yang sebenar guys, ni guys, dekat tangan aku sekarang ni ada Daiwa Seaboard 300JL, paling baru tahun 2026. Korang boleh tengok design dia, sebiji macam 500J, tapi kali ni saiz 300JL, kayuhan kiri. Yang ini memang setup bottom drift ataupun bottom yang sebenar. Sebab apa aku cakap dengan korang macam tu? Pasal rod Yamato Samurai BJ ni memang khas untuk bottom drift ataupun bottom. Selalu kalau korang tengok orang main bottom drift pakai rod jigging guys, dia kurang sesuai. Sebab bawah tu korang boleh letak satu jari je. Tapi korang bayangkan, korang letak satu jari je pun korang dah boleh tarik ikan besar. Bayangkan kalau Yamato Samurai BJ ni boleh letak dua jari. Nampak tu? Lagi secure guys. Lepas tu dekat atas ni ada EVA dia. EVA dia ni kalau korang pegang lagi stable. Lepas tu guys, rod ni pun dia tak berat, ringan je. Berat rod ni dalam 300 gram. Lepas tu kalau kata korang dah lenguh sangat daripada pagi sampai petang pegang rod, korang nak letak dalam pipe pun boleh. Belakang ni kita ada standbykan aluminium gimbal. Lepas tu ada dia punya span dekat sini. Kalau korang masuk dalam pipe tu, korang punya blank tak adalah cala-cala. Lepas tu action rod Yamato Samurai BJ ni kalau korang tengok dekat sini, gelama ketuk pun korang boleh rasa. Korang bayangkan sensitivity dia macam mana. Korang bayangkan kalau kerapu tarik kan, dia punya tarik tu dia tekan kau-kau punya guys. Jadi rod ni depan je lembut tapi belakang dia keras. Kalau korang nak tengok action rod Yamato Samurai BJ ni, hujung video nanti aku payung dia tarik kerapu dia tarik GT seberat 24 kilo. Jadi kat sini aku buat set combo Daiwa Seaboard 300JL terbaru tahun 2026. Memang khas untuk main bottom drift ataupun main bottom. Jadi mesin ni mesin baru guys. Korang tengok design dia memang lawa guys. Siapa yang berminat korang boleh DM kita orang sekarang. Kita orang boleh cakap stok tak banyak guys. Stok tak banyak. Kalau korang nak DM sekarang. So satu set ni aku akan bagi korang mesin, rod, bateri dan tali. Untuk rod pula guys, rod ni spek ringkas dia, panjang dia 6 kaki 3, PE38. PE38 section one piece. Rod ni pula kalau korang nak main bottom, dia punya kekuatan tu dia boleh support sampai batu 1.5 kilo. Kalau korang nak sedap pakai batu 1 kilo tu dah memang cun dah. Ngam-ngam dah. So dia punya rod ni pun cincin dia Fuji SIC, bukan Fuji biasa. Lepas tu kalau korang beli rod Yamato Samurai BJ ni, korang boleh join kontes lah. Join kontes kita orang dah menang Daiwa Seaboard 600MJ yang bernilai harga RM4,000. Yang ketiga kita orang akan bagi korang tali. Tali Yamato 12 sulam 50LB. 50LB ni kita akan bagi 300 meter guys. Diameter dia 0.34. Yang ini color multicolor lah. So kalau masuk dekat dalam mesin ni boleh masuk 300 meter. Untuk 50LB ni kita punya tali memang sangat-sangat lembut guys. Memang lembut. Kalau yang pernah pakai tali Yamato korang tahulah. Cuba bagi feedback sikit. Lepas tu ketahanan tali Yamato ni 5 ke 10 tahun. Untuk 50LB ni setakat ikan bawah 50 kilo memang tak ada masalah untuk korang tarik. Dan last sekali kita akan bagi bateri guys. Ni bateri yang korang terus plug in je. Bateri Yamato saiz 3500. Kalau korang buat main bottom boleh tahan 24 jam. Jadi guys, kalau korang nak tahu set harga set ni Daiwa Seaboard 300JL terbaru 2026, korang boleh terus DM kita guys. Korang DM kita sekarang guys. Macam mana nak DM? Korang boleh screenshot whiteboard ni. Korang screenshot whiteboard ni, cakap korang nak beli, korang boleh DM kita dekat TikTok. So kalau korang berminat, korang roger je. 种恐龙，种恐龙。不进啊，我摇他一声还是进啊。没事，我没事。哇，歪歪，good。Set up on the rod 啊。来，来。弟弟啊！哦！哦！Okay, man. Hey.